Lagi-lagi perang skuter. Sana sini cuba bawa keluar skuter yang gempak-gempak, dan juga kali ni SYM join perang kali ni. Okey. Okey, so untuk kali ni depan saya ni adalah model Cruisim 400 daripada SYM. Untuk motor ni memang gempak sebab motor ni dia punya body dia, kau boleh nampak solid like a tank. Okey. So memang sebab apa? Sebab depan dia memang bulky, belakang pun memang orang panggil apa? Besar. Okey, dia punya bahagian dia besar. Okey, so untuk bahagian lampu dia saya minat. Untuk lampu depan dia memang sangat tak pernah nampak lagi design serupa ni. Okey, memang smart dah kau nampak lampu dia. Foam. Boleh nampak masa depan korang. Okey, boleh nampak masa depan dia punya terang dia. Okey, DRL dia menarik, lampu projektor kiri kanan memang smart dan juga terang, dan juga untuk motor ni pun memang dilengkapi dengan ABS traction control, dan juga windshield dia serupa macam ADTG 400. Ini sama dah, windshield bersama. Sebab apa? Korang kena manual turunkan untuk dia punya windshield. Nampak? Dia kena naik turun secara manual. Tapi smart sebab apa? Windshield dia adjustable kan. Okey, so untuk motor ni juga korang boleh nampak juga seat dia. Ini benda yang saya boleh nampak secara terang-terangan. Sebab apa? Design dia punya backrest dia memang besar. Kalau letak kat belakang-belakang ni, saya ingat kalau daripada KL Thailand, KL balik, pergi Johor kejap, pergi KL balik, pun tak rasa lenguh pinggang dah. Okay? Macam kau cakap kan, orang semua cakap dia pakai enjin 400cc. Okay, single cylinder serupa macam ADTG, tapi sebenarnya enjin tak sama lah, platform dia lain. Macam ADTG tu memang menggunakan sistem dia punya menggunakan rantai dan juga sprocket. Tapi untuk motor ni dia serupa macam skuter-skuter, dan juga dia punya saingan yang lain menggunakan sistem CVT normal, pakai belting final drive dia, dan juga untuk horsepower dia 33 horsepower, dan juga torque dia 37 Newton meter torque. So memang gempak serius cakap, memang gempak motor ni. Dan juga untuk meter dia pun sini, cameraman sini tunjuk sikit dia punya meter. Meter dia dilengkapi dengan meter TFT full color TFT full color. TFT full color memang smart, dan juga untuk motor dia pun ada macam-macam. Nampak ni, ada macam-macam. Ada kamera depan belakang, siap. Kamera depan belakang. Apa lagi korang nak? Nampak depan ni, nampak. So memang smart lah. Lampu belakang dia pun jangan kalah. Lampu depan belakang saya cakap awal lah. Lampu depan belakang LED memang smart. Memang smart. Okey, harga dia berapa? Harga dia hanya serendah RM27,888. Betul. Harga dia hanya RM27,888. Itulah harga body dia. Korang boleh dapat spek yang memang gempak macam ni. Okey, untuk review lebih lanjut kita akan review bila motor ni dah sampai kedai nanti. Okey. So kalau korang minat macam mana, boleh isi back video kat bawah, atau boleh walk in kedai kami, Hongfat Motor Lipo. Kat mana lagi kau nak cari motor yang paling gempak? Mestilah kedai kita orang. Kita gerak dulu. Assalamualaikum.